Operasi AKPS bermula bulan depan dipantau ketat SPRM, Operasi Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, AKPS, yang bermula pada bulan depan, diletakkan di bawah pemantauan ketat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, selaras dengan pembentukan agensi tunggal baharu di bawah Kementerian Dalam Negeri, KDN. Mengawal sempadan, langkah itu adalah sebagai tindakan pencegahan awal membanteras salah laku rasuah serta integriti serta ketirisan di sempadan negara. BH dimaklumkan, SPRM bukan sahaja memantau perlakuan membabitkan rasuah dan integriti, tetapi juga untuk mengukuhkan tadbir urus yang baik di agensi yang disifatkan berisiko tinggi itu. Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pencegahan, SPRM, Datuk Azmi Kamaruzaman, berkata sebagai permulaan, sejak 1 Mac lalu, agensi itu menghantar 2 pegawainya untuk berkhidmat melalui perjawatan yang baharu diwujudkan di AKPS. Katanya, isu rasuah di sempadan bukan sudah lama berlarutan dan perlu ditangani dengan strategi yang berkesan dan menyeluruh. Beliau berkata, SPRM tidak hanya berperanan dalam operasi membanteras salah laku rasuah di sempadan, malah akan terbabit dalam pelbagai program yang spesifik seperti penempatan pegawai integriti bertauliah, CEIO, di Kementerian Jabatan Agensi. SPRM melaksanakan pelbagai inisiatif pemantapan tata kelola dan antirasuah melalui penganjuran program serta aktiviti kementerian dan agensi secara spesifik seperti program ceramah dan sesi dialog berkaitan antirasuah. Penempatan pegawai menerusi CEIO di pelbagai kementerian dan agensi berkaitan kerajaan menjadi usaha berterusan SPRM. Program ini juga sudah dilaksanakan lebih sedekat lalu. Isu ketirisan di sempadan yang mengakibatkan kerugian berbilion ringgit kepada negara menjadi antara faktor penubuhan AKPS yang menyatukan fungsi penguatkuasaan serta memperkukuh keselamatan sempadan. 5,000 pegawai dan anggota beberapa agensi penguatkuasaan negara akan bertukar portfolio untuk diserapkan ke dalam AKPS pada Jun ini.